Saya tengah test video 4K menggunakan Honor Magic 8 Pro. Tapi saya perasan dia macam ada bokeh sikit nampak belakang sana kan. Tapi kita boleh je kalau tak nak guna bokeh pun. Kucing saya ni, nama dia Putri. Tengok stabil ke tak stabil. Smooth Video ni pendek je, tanpa ulasan yang pelik-pelik Ini nama dia Putri. Putri. Tengok. Tapi umur dia tua dah. Ni nampak blur sikit kan. Jauh sikit. Okay, apa pendapat korang? Honor Magic 8 Pro best ke tak best?